Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Pantai Timur. Bersama saya Muhammad Alif Aiman bin Zakaria dalam ekspedisi kulinari Beluru TV. Hari ini kita terjun terus ke lubuk rahsia. Kita bongkar keunikan bahulu tradisional Kelantan pembakar selera. Jom. Lihat pusingan ini, adunan telur dan gula mesti dipukul tanpa belas kasihan. Dipukul laju sehingga mengembang 3 kali ganda. Menjadi krim putih berkilau selembut salji. Inilah rahsia kegebuan kuih bahulu. Sistem pembakaran paling jenius zaman berzaman, perang dua haba. Api bawah dan atas menggunakan bara sabut kelapa. Haba terkawal ini memberi aroma asap khas yang tiada tandingan. Semasa pembakaran, setiap saat adalah kritikal. Terlebih sesaat, bahulu akan hangus kehitaman. Terkurang sesaat, akan menjadi tidak gebu dan mengecut. Konsentrasi pembuatnya mestilah 100%. Apabila setiap bahulu warisan ini disusun rapi, ia bukan sekadar melengkapkan sebuah hidangan. Ia adalah susunan memori, keringat dan kasih sayang yang diwarisi zaman berzaman. Di sebalik kegebuan dan keharuman bahulu yang baru di masa ini, tersimpan 1001 cerita tentang identiti yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kerana warisan yang sebenar tidak akan pernah ditelan zaman. Wah, ini memang padu. Rangup sungguh bahagian luarnya. Manis tak melampau dan rasa gebu di dalamnya. Terus menyerap ke jiwa. Gadingan terbaik bersama kopi O petang-petang. Ingat kawan-kawan, api sabut kelapa boleh terpadam. Ketuhan elektrik boleh rosak. Tetapi warisan agung ini akan terus membara di jiwa kita. Beluru TV, cita rasa warisan, impak janaan moden.